welcome back to our podcast. And today we have Ray and Kimi, and my name is Zaim. And today we want to talk about this issue topic yang banyak orang alami. So yeah, I had a question for you, especially Ray and Kimi. Okay, I nak tanya. Okay, first thing first, Ray. Ramai nak intention tapi tak ramai nak komitmen. The first thing, okay. And then ramai nak princess treatment, but provider punya mindset ni tak ada. So apa kata-kata you untuk yelah berbeza jantina lelaki dengan perempuan? Apakah you nak explain tentang mereka ni pada era zaman sekarang lah? So yeah, keep going girls. So for me, like macam for me, men nowadays like dorang nak princess treatment. I mean, lelaki sekarang like macam sekarang dengan lelaki dulu like tak, sekarang ni ramai lelaki yang tak gentleman. Setuju tak? Setuju. I mean, lelaki sekarang semua nak dimanjakan, semua nak princess treatment. So nak cari the gentleman one, the man one macam susah, you know. Buat je Kimi. In my opinion, I think boleh lah, sama je sebenarnya lelaki dengan perempuan actually. But even ada je lagi lelaki yang gentleman, but kita tak nampak lagi lah buat masa sekarang. Because maybe a gentleman when they be together, right? Yeah, I mean ada je lagi, tapi tak mostly lah. I mean ada je kawan lelaki I yang macam you know, gentleman, tapi tak ramai. Tapi mostly men nowadays semua macam tu. No, I'm agree that lah. I see. Sebenarnya kan korang, I pun tengah experience that I find the guy over 2 years, I not mention his name. Kalau you watch the podcast, you terasa that depends on you, because this from my side, okay. Dia guna ke I, dia macam minta I bawa dia ke sana sini, but I pun bagi effort kat dia. I bagi macam Valentine punya flower, I bagi jam for dia punya birthday. I ingat lagi I bagi dia belt. That's not a man though. Like I a provider sekarang ni. Why you should be provider? Because sometimes when I like someone, I being provider no matter what. Okay, for me lah. So for me like macam men should be provider lah. Actually I don't agree with 50-50. Like macam okay, men should be provider one, faham tak? So dorang lah kena spend more, faham tak? Tapi I faham 50-50 if that guy macam tak mampu ke apa ke, faham lah. Tapi yes, for the awal kenal, of course lah the man kena show the efforts. Ada kata-kata ke? In my opinion lah, okay, as a okay. man, okay, so I rasa okay je sebenarnya ada orang yang nak lelaki to be more at that thing. But actually sebenarnya ada certain lelaki, kebanyakan lelaki dia lebih suka 50-50. But betul juga apa yang Ray cakap, sebab kebanyakan lelaki dia orang akan first date or second date dia orang akan belanja, dia orang akan provide everything. Maybe dah lama-lama nanti dia orang akan slow 50-50. I don't know why, but same to all men lah. Yeah, I don't know why lah. Maybe sebab diorang dah kenal each other. So after diorang dah kenal each other, macam kita dah tahu baik buruk dia, or kita dah tahu perangai dia macam mana, right? So in my opinion, I think semua lelaki macam itu, cuma awal-awal je. Betul lah tu. So you macam tu kan? I can say that I was like that lah. So you provider lah ni. I might be provider bila awal-awal, tapi bila pertengahan tu kita akan tengok dulu lah how the things going on. Like maybe the relationship kita tak tahu ada masalah apa kan. Sebenarnya ada masalah sikit pun dalam relationship, dia akan change everything tau. Not only how much you love your partner, but it's how you treat your partner also. That's why it's important every day you should make a love. Yeah,
to make more love. Yeah. Tapi kalau orang tu tak ada time untuk kita, macam I nak, okay, dia dah janji dengan I, dia nak keluar dengan I. Maksudnya he's not right for you. He's not right for you. Just go on. Ouch, oh my god. Sakit. I mean, betul lah, that's a fact. Betul tak? Betul lah. Sebab lelaki ni, okay, you dengar. Lelaki ni sifat dia mengejar. So if he want, he will. Sorry guys. If he want, he will. Betul tak? Betul. If you nak someone, you nak that girl, mesti you usahakan, you nak that Yes. girl kan. Yes, Kalau dia tak ada usaha, that's not right. Maksudnya dia memang tak nak you. I mean, yeah, you tak boleh jadi provider. I mean, I tahulah sayang, mestilah nak bagi more. Yes. Yeah, me too. Okay, but you kena fikir like macam, if you give more, dia ada give you apa-apa ke? No, I think I already give it a lot because Kimi is like my macam bukti. Dia nampak lah segalanya I buatkan untuk jantan tu kan. But at some point I just rasa like that I waste my energy, I waste my effort to someone. Yeah, so I rasa teranaya macam tu. And when his life getting better, I feel mad because he's leaving me behind. So yeah, it's kind of sad because tak kisahlah kawan baik ke kawan ke, but we through a lot together and I pernah tolong dia bayar saya semua, but I tak tahulah, tak tahu dia berubah macam tu je because he find someone better kot. Okay, this I talk about my best friend tau. I bukan talk about macam relationship ke apa. So yeah, it's kind of hurt. I bagi bunga semua tu sebagai kawan, and yeah, yes, macam feel full je lah. He needed, but it's kind of like, you know, waste of my energy for 2 years. Faham. Loss of memories. Kena bangun pagi sebab dulu I athlete, I lari semua. Yeah, selalu pergi dengan dia, takkan left dia behind. Adalah kita orang punya coach semua, so yeah. Yeah, I feel that lah. Yeah. Dah macam host dah sekarang ni. Yeah, I don't care who is host, but yeah, that's the saddest part. Sorry guys, kita rasa macam kita meluah kat sini ya, tapi it's okay. Zahir meluar je. Okay, but we hear. Because I love both people who being true himself or herself. I tak suka orang yang fake. Macam sebab I dah pernah kena tikam belakang banyak kali. I pernah tinggal dekat satu kawasan ni lah, and I pernah hilang kawan-kawan baik I pernah hilang kawan I. Dia lah pula tikam belakang tu. Bukan tikam belakang, yeah, tikam belakang lain. faham. So yeah, it's like I tak nak kena tu repeatedly. So I just be honest with everyone. I tak suka orang bila dengan kawan ni dia menipu, kawan ni dengan menipu. I akan keluar daripada kroni tu sebab I tak boleh di macam alami the same pressure, you know, the same pressure yang macam, oh, I kena simpan rasa you buat macam ni ke orang, you buat macam ni. I tak boleh. I tak nak hadap macam lagi sekali sebab it's kind of heavy, it's kind macam akan berterabukan semua benda, kucak-kacirkan semua benda. So I tak nak being menipu or what. I just like to being honest to people, gitulah. So I think you should read the next punya question because like yang bercerita sekarang. Let's go to the next Right. question. Trauma dating culture. Itu ada cerita tadi. Okay, you nak I baca mana? How about the ego? For ego. So actually most ego laki kot. Laki because laki punya ego, ego dia tinggi as fuck. Okay, I pernah ada my ex lah. I baru break Disember itu. Okay, I gaduh dengan dia, and then dia punya ego berapa tinggi, and then dia kata dia sayang but dia tak nak get back. So what's the point? Faham tak? Like macam why dia nak kena buat macam tu? Kenapa lelaki? Kenapa? Why? Kenapa ego dorang tinggi sangat? Attention. Kenapa dorang cakap dorang sayang but dorang tak nak get back balik? Faham tak? Actually semua orang memang memerlukan masa. Tak, masalahnya okay. How long it takes? How long it takes? No, you. Yeah. Me? Yeah. Takes what? Laki tu buat you macam tu, ada ego. How long it take you like that? 2 years? 1 year? A year? A month? 6 months? Lama juga lah sampai break lah. Like macam okay lah, after dah break tu, and then like macam dia cakap
dia still love me. And then I ajak lah dia get back, but dia kata never. But dia still sayang I, tapi dia jealous bila I dengan lelaki lain. So motif like macam kita dah tak ada apa-apa, so sekati lah kan. Betul tak? So why lelaki macam tu? Tak semua lelaki macam gitu. Maybe itu adalah 99%. Tapi ego lelaki From paling 10. tinggi kan from girls. Sebenarnya dua-dua sama je. We cannot say lelaki je. In my opinion, perempuan pun dia kadang-kadang ego dia pun tinggi juga. You know, perempuan pun ego dia tinggi. Kita tak nampak ego lelaki, tapi dia banyakkan simpan dan pendam. Tapi kalau ego perempuan, kalau dia punya ego, dia akan keluarkan tau. So kita nampak dekat situ. Ini my Contoh a simple thing lah. Okay, ego lelaki yang paling simple and paling selalu terjadi. Ego perempuan je masukkan tu. Oh, ego perempuan Wish. Contoh? Dia susah nak bagi contoh tau sebenarnya. Sebab bila fighting ke kan, bergaduh mulut ke apa, perempuan selalu tak nak mengalah. Of course lah, because girls always win. No, I mean like macam but man. Hey, but man, dorang punya ego pun tinggi. I mean like macam dorang Okay, I ada. Okay, that's an ego, right? Alright, yes. Kenapa dorang tak nak mengaku salah dorang? Okay, sebenarnya tapi lama-lama dorang mengaku juga. Tapi memang dorang salah. Kenapa kena ada gaduh, faham tak? dia simple dia. Sebenarnya bukan salah lelaki, tapi lelaki tu nak tenangkan situation. Dia nak turunkan perempuan dia punya ego. Dia cakap bila salah dia. Oh, that's right actually. Because I ramai kawan lelaki and perempuan, I jadi we lah. Diorang couple and lelaki selalu mengalah. Of course lah, mana ada perempuan mengalah. I mean, hey girls, listen. Girls always wins, right? So memang dalam dunia ni lelaki salah. Okay. But sometimes that's right. Okay lah, perempuan selalu betul lah. Take lah. Okay lah. Okay. And this era, I nak tanya, kenapa ramai lelaki low effort tapi nak high standards girl? I mean like, zaman sekarang, I tengok perempuan pun selalu belanja lelaki, like princess. Lelaki ni ramai sekarang ni princess. I tak faham why. Why lots of guy being like this era? Adakah sebab kita punya hormone, or maybe like people say lah, I tak nak touch sensitive issue, but it's like akhir zaman, ya. Why I nampak lelaki mostly ada ramai yang being macam girl side. Dulu macam lelaki ni independent, cari duit untuk bini dia, cari duit untuk perempuan. Tapi sekarang ni I tengok perempuan cari duit untuk lelaki. Dia macam dah terbalik. Why? I not understand mostly why sama sekarang ni. So actually benda tu wajar berlaku pada zaman yang sekarang. Okay guys, actually kita boleh tengok, kalau korang yang ada boyfriend or you guys yang ada girlfriend, basically lelaki lah, benda tu dia sebenarnya is a person punya problem sendiri. Ada lelaki yang dia sebenarnya tak mengharap pun duit perempuan. Dia boleh jadi dua benda. Satu, memang lelaki tu nak gunakan kau, he just want to use you. Second is he just want to see your effort. You boleh tak bagi kat dia apa yang dia nak, but at the same time dia sebenarnya just nak tengok je. You boleh tak tolong dia susah dan senang, sama-sama dengan dia bila dia susah. So dia just be that two thing je sebenarnya. Kalau lelaki tu yang betul-betul dia tak ada tanggungjawab sendiri, dia tak ada hala tuju sendiri, dia saja nak guna duit kau lah. So belah lah. Tunggu apa lagi? Yes, that's my opinion, guys. For me like macam I agree yang lelaki sekarang memang dorang macam banyak nak princess treatment. Sebab Sebab boleh dik. sebab like macam lelaki sekarang banyak tak gentleman lah. Mostly I pun kena a lot of men like dorang pun macam semua nak princess treatment. And okay, I hate it when I know this one guy, dia text I, dia ajak I keluar. And then the next day dia ajak keluar tu esok. And then the next day I tunggulah. Lepas tu I text dia. Tiba-tiba dia hantar status kot dia keluar. So I cakap lah cakap nak ajak keluar.
Lepas tu dia cakap, you tak text I. Lah, why should I text dulu? Siapa yang ajak keluar sekarang ni? And siapa yang lelaki sekarang ni? Dan ni kena sidai ke, babe? No lah, sebab I tak bersiap. Cuma I macam pelik sebab why should I text first? Betul tak? Betul. Sebab dia ajak keluar. Lepas tu why should I text first? Faham tak? Like macam okay lah, girls out there, please jangan like macam let man do their job lah. I mean korang tak payah buat kerja lelaki. Sebab if he want you, he would. Oh my god, yeah, that's true actually. Yeah. Kalau dia nak you, dia akan bagi effort lah, tunjuk effort. Sebab okay, when you text first, you actually kalah lah for the girls lah. Sebab like kenapa girls kena text dulu, faham tak? Supposedly kerja lelaki tu sebab effort. Dia setuju tak ke? Ya, setuju lah actually. Dia nak Ya. tunggu perempuan tu chat je. I mean benda tu depends. Kalau perempuan tu tak chat, you tak chat lah macam tu. No, kalau perempuan tu tak chat, I might be texting her lah. Tapi kalau in a situation yang macam agak random, tiba-tiba semua diam, that's lelaki punya action lah, kena cari. Ya, betul. It's a man punya action. Okay, maybe boy zaman sekarang bukan apa treatment. Maybe diorang cuma penat jadi kuat seseorang. Maybe lah kot, maybe. No. And maybe girls No, zaman mengada je. sekarang bukan demand lebih. Maybe diorang cuma tak nak ulang trauma lama. No. I tak setuju. So maybe masalahnya bukan lelaki atau perempuan. Maybe kita semua suka healing. Faham tak? Healing dalam cara yang salah. Kalau relationship rasa macam competition, itu bukan love, babe. Itu macam ego love gitu. Toxic love, toxic relationship. And kalau nak jumpa someone yang buat kau rasa tenang, yang betul-betul, yang tak buat kau rasa confused, mixed feeling, tarik tali, you know what I mean? If you dah jumpa orang macam tu, jangan sia-siakan, babe. Because susah nak jumpa orang macam tu. Dia adalah 1% dekat dunia ni. Betul. So I think we're gonna end our episode here for the episode 1. Title pun I dah tak tahu title dia apa, because we talk about kita talk about boys and girl punya ego ke apa ni? Yes. Title dia. It's actually we talk about boys and girl punya cerita. Yeah, relationship lah. Relationship About situation. Okay. I hope out there yang siapa relate dengan kita orang punya story ni, macam rasa relate dengan diri korang, boleh komen down below. Boleh chat me, Zaim macam I letak Instagram Ray Ruby Jane and Kimi ada. I letak semua IG kat bawah. Korang boleh hantar korang punya story and kita orang akan baca satu persatu. Soalan pun boleh. So kita akan baca dalam kita orang punya podcast. Okay, jangan mana-mana, jangan segan. If you just want to join our podcast, please DM us directly. Okay, bye-bye from us. Bye. Bye.